Halo Nepal bapak kau. Hai bawa fish. Belum apa-apa lagi duk. Belum apa-apa lagi. Belum apa-apa lagi duk. Test 1 2 3. Suara dengar suara dengar jelas Oh belum. Belum start lagi. Taping pun baru 93. Bila je kita nak start? Taping baru 93. Apa yang kejadiannya nak start awal-awal? Relax dulu doh. Relax dulu. Assalamualaikum Nepal. Saya dah tak lama masuk live PC. Dah tak lama? Dah tak lama? Lepas satu-satu kawan-kawan aku hilang tau. Lepas satu-satu kawan aku pergi dulu daripada aku. Astaghfirullahaladzim. Suara Assalamualaikum isi Nepal. Lama dah tak masuk live isi. Suara. Ya, kenapa suara? Jom ML nanti. ML nanti dulu. Suara kenapa dengan suara? Mana suara? Tak ada suara. Ada je. Tak dengar. Cuba kau naikkan dulu volume kau. Naik yang paling habis. Naikkan dulu volume tu. Tak dengar. Kalau tak dengar ni macam mana kita nak buat ni? Kena rukyah ni. Jerit sikit. Oi, dengar tak? Sabar, nak simpan suara. Ada bang, cuba tengok phone AC. Dah kenapa nak tengok phone saya pula? Ada ke tidak? Kuat sikit lagi. Tak larat aku nak jerit-jerit. Dah tak larat ke? Dah tak larat tu nak jerit-jerit. Ya. Ni betul. Cepatlah. Tak dengar lagi ke suara? Halo, dengar ke tidak? Isi ya. Kalau suara tak dengar macam mana kita nak buat ni guys? Cepat main, sabarlah dulu. Saya nak kena pastikan audio dengan visual saya okey. Kalau audio dengan visual saya okey, memang ngam lah, memang ngam soy lah. Dapat rekod korang kau. Aku ingat kau tak dengar langsung. Aku doakan supaya kau pekat terus, kau tahu tak? I got it. Isi buka mic. Buka mic pula dah. Habis tu saya nak pakai apa? Asal love orange aku mati? Mana saya tahu? Love orange awak pergi mana? Bukan baru PC tak ada ke? Saya rasa awak nak kena PC lagi ni. Serius saya cakap. Saya rasa awak nak kena PC lagi. Cuba awak PC lagi. Tapi tak payah PC awak bagi apa, satu topi ke, satu perfume ke, satu donut ke. Cuba try. Ulang balik kau kata apa tadi? Tu si apa, Aish, dia punya love order tu hilang. Sehari boleh PC sekali je si. Iyalah sehari memang boleh PC sekali. Tapi rose tu banyak kali kita boleh bagi. Rose tu banyak kali kita boleh bagi tu. Boleh spam lagi tu. Cinta cakap. Tak, sebelum tu apa?
Ada tak baca? Macam tu lah Aish. Ada keluar tak love orange? Ada keluar tak? Love orange tu ada keluar ke tidak? Tak ada JJ tak nak bagi. Nanti aku habis ni aku buka lah JJ. Kalau aku buka JJ sambil aku main ni, nanti aku kena copyright. Kau faham ke tidak? Kalau aku main game ni sambil buka JJ, nanti kena copyright. Kena palau. Ada tak baca? Tak baca ni mana? Tak baca ke ni? Komen awak tak naik? Saya rasa komen awak tak naik. Tak nak maju. Nanti dah settle ni kita boleh lah. Alah. Mengada betul. Betul ke? Saya rasa komen awak tak naik. Sebab last komen awak naik yang tu je. Yang ada tak baca. Tu je. Komen last awak adalah ada tak baca. Tu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suruh balik lah saksi. Ada ke? Selamat petang. Ada dia bagi salam. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat aku ada salam fisabilillah. Ada ke? Saya pun tak perasan duk. Sorry lah tu. Sekarang baru muka saya clear kan. Kalau tak, daripada petang tadi jadi orange je kan. Betul tak? Sekarang baru okey, baru ngam. Phone kau mana? Tu. Asal? Salam Malaysia Madini. Salam Madini pun salam Madini lah ya. Yang sekarang ni kau dah taping dulu duk. Takkanlah kita nak main game ni dengan taping baru 100 duk. Gentle lah. Kau dah taping dulu. Bapak kau. Taping dulu. Dibantunya taping dulu. Tak banyak pun hari ni. Malam ni tak banyak pun. Dah taping sebiji tak ada tu pun. Dah taping sebiji tak ada tu pun. Alamak, aku tak faham ni. Sudah. Saya tak faham ni. Siapa-siapa boleh tolong ni tak? Tolong translate. Thank you. Terima kasih kepada yang siapa-siapa yang dah taping. Semoga anda semua dimurahkan rezeki, sihat terus, sihat walafiat. Semoga anda dah jumpa pasangan anda semua. Gumavo. Dah. Dah paling ikhlas lah tu tau. Aku buat yang terpaling ikhlas, kau tahu tak? Yang paling ikhlas. Kalau kau rasa tak ikhlas juga, aku tak tahu nak cakap apa tau. Cepatlah guys. Saya kalau boleh saya nak ambil awal. Sebab apa kau kata? Yelah para lagi kan apa semua. So saya nak kena ada masa untuk saya berehat sebelum saya pergi ke para apa semua. Kau tak pernah dapat dry text Casey? Dry text tu apa? Pernah je. Pernah je. Asal pula tak pernah? Pernah je. Kenapa? Kenapa? Contohnya K, X. Mana yang lain ni? Biasalah, yang lain kan tengah exam semua. So kita tak boleh paksa. Biarkan. Diorang kan tengah exam. So saya tak nak kacau diorang. Diorang tak ada pun lagi aman hidup saya. Baru tak stres. Serius. Contohnya K, X. K, X apa? Tak nak paksa. Tak payahlah dipaksa. Kesian diorang. Diorang nak study apa semua. Kan sekejap lagi diorang kata sini diam sikit boleh tak? Memekak lah. Orang nak study pun tak boleh.
Nak jadi macam tu ke? Tak nak tu. Saya boleh, kalau boleh kan, dalam kehidupan saya kan, saya nak bagi apa orang kata, semua rasanya aman damai je semua. Aman damai sentosa. Tapi itulah, hari ni hari apa? Sebab saya tak nak saya kena buat juga live. Sebab saya pun 5, 6, 7 hari Khamis ni adalah hari yang terakhir saya buat live. Hari Khamis ni adalah hari yang last saya buat live untuk bulan ni lah. Nemo ke tu? Ada Nemo, ada kapal terbang, ada piranha, ada buntal. Ada macam-macam. Isi tengok muka saya, ada muka saya ni kisah. Makan ikan lah. Nonton Nusi. Jangan lupakan cucu tahu tu. Ya, insyaAllah. Tapi kita nak tak nak kita masih buat live. Tapi cuma buat single live. Kadang-kadang kita buat gaming live. Sebab saya balik Puchong lama guys, 3 minggu. 3 minggu saya balik kampung. So rumah saya kat sini saya tinggalkan dulu sementara. Saya dapat jaminan yang orang kata, bil elektrik pada bulan ini adalah paling murah bagi saya lah. Long time no see also brother. Game ni sahaja nak on mobile ke PC? Ni PC. Ni game apa? Game I Am Fish. Nama game ni adalah game I Am Fish. Sebab itulah saya letak caption saya, aku adalah ikan. Sebab saya nak jadi ikan. Saya dah tak nak jadi manusia. Sebab apa? Rata-rata kawan-kawan saya semua mengata saya isi kambing, isi beruk, isi monyet. Saya terasa tau guys. So kali ni saya dah tak nak dah jadi tak nak dah jadi manusia. Saya nak jadi ikan pula kali ni. Game ni best ke game ni? Hai, halo cak. Cucu pernah tengok orang main game ni? Best ke? Best ke game ni? Game ni lama sih. Lantak dia lama ke tidak, yang penting aku bayar. Ni kisah kan? Kisah apa? Intinya comel. Halo, cute-nya isi. Terima kasih. Jarang-jarang tahu orang nak puji saya. Jujur saya cakap, jarang-jarang tahu orang nak puji saya. Tapi dah ala awak puji tu, saya ucapkan terima kasih je lah Kisah zaman dahulu ke? Entah. Yang warna hijau tu cute. Warna hijau? Alah, berguknya isi. Buta dah korang ni, buta. Dah buta dah. Cepat guys, lagi 4.9k je. Lagi 4.9k je. Dah tak banyak dah tu. 4.9k ya. 3.9k ke? 4.9k kot lah. Saya pun tak. Lagi 4.9k je. Datuk, yo. Bapak engkau lah 49. 49k lagi kan? Dia Jawa lah game ni. Dia Jawa tu maksudnya apa? Korang janganlah bagi ayat singkat-singkat guys. Saya ni dah tua guys. Kau tap-tap lah sorang-sorang. Saya tengah tap lah ni. Tak nampak? Tengah tap-tap lah ni. Malas lah tap-tap isi. Kalau malas share. Entah, saya pun tak tahu game ni macam mana. Sebab ini adalah request daripada seseorang. Ini game ni adalah request daripada seseorang. Macam petang tadi kita ada main satu game tu. Tapi itu adalah request daripada Apip. Tapi memandangkan Apip pun sekolah apa semua. Alahai nak tunjuk 17 Pro Max. Ya Allah, saya pakai Samsung je guys. Nampak? Saya pakai Samsung je duk. Kau ingat apa?
Ha? Kau ingat saya kaya sangat ke nak pakai iPhone 17? Ha? Menipu. Ya Allah, betul guys. Nampak? Samsung. Nampak? Hari tu orange kan tukar casing. Saya tak minat orange lah, saya minat purple. Hati. Saya tak minat apa, saya tak minat ni, saya tak minat orange, saya minat purple. 17 fake. Ya doh, ini 17 fake doh. Pandai buat teka. Bijak. Ini ada 17 fake doh. Wah, ada bateri. Ai, 1.2K tak bergerak Monitor ni apa lah? Astaghfirullah, asal aku gelak? Astaghfirullah. Elok dah tu nak pergi hantar pergi apa hospital. Tanjung. Katanya AC nak RM1. Kaya. Hah? Katanya AC nak RM1. Kaya. Sumpah aku tak faham duk. Sumpah tak faham duk. Begin a new journey. Yes. Tapi macam awal lagi lah. Duk. Kayanya AC nak RM1. Amin, insyaAllah nanti claim dekat saya. Nanti saya transfer dekat awak. Nanti dia QR dekat awak. Okay? Alah, RM1 je pun, takkan RM1 pun nak berkira kan. Ayat zaman purba. Lagi 4 minit lagi 4 minit kita terus gas boleh pakai remote Comelnya mic nak sibuk. Mic tu siapa pula? Taulah dah tu, jangan tunjuk blur tu isi. Korang pun nak bergurau pun salah timing tau tak? Korang nak gurau salah timing tau tak? Remote AC main AC. Ya, sabarlah. Lagi 47, 48, 49, 50. Lagi 3 minit. Lagi 3 minit. AC tak ada apa-apa bapak kau. Mami, kenapalah jangan buka-buka Mami? Ini semua angkara Mami ni. Ajar apa anak-anak benda yang kuban-kuban. Nampak? Dia tak ajar apa benda yang tak elok tau. Semua benda yang elok-elok. Mic manusia takkanlah robot. Mic apa? AC 10k main AC? Tak adalah, saya 8.50 saya main. 8.50 saya terus main. Dah tak lama dah tu. Dah tak banyak dah. Dah nak raya dah ni. Jam lah isi tak kenal. Sejak bila aku anak kau? Tak silap aku apik je bapak kau. Masalahnya kau tu anak angkat. Kau tahu tak kau tu anak angkat? Mami kutik kau tu. Mami sebab apa? Mami sayang sangat dekat kau. Aku dah kata anak kita apik je. Lepas tu cucu kita si Ain. Tapi si Mami tu lah nak sangat dengan Acap. Tak tahulah apa yang special sangat Acap ni. Dah lah kepala botak. Ni anak angkat. Ikutkan anak kutip. Tapi macam aku ajar sangat. Anak angkat lah. Saya ni tak nak lah bagi apa anak-anak saya terasa. So kita kena jaga setiap setiap patah perkataan, setiap pergaulan, setiap bahasa yang kita keluarkan tau. Dah kepala botak. Okay, lagi 2 minit. 2 minit lagi. Dia ada game kambing tau. Ada game kambing. Tapi saya tak download lagi game tu. So saya tak tahu lagi game tu macam mana. So tengok sama ada besok ataupun lusa kita boleh main game kambing tu. Nama game tu kambing goat apa dah saya tak ingat. Boleh. Tapi besok lah. Malam ni kita fokus satu game dulu. Kambing sesuai ngisi. Sing Okay, so guys, so kita dah boleh mulakan apa semua. Okay, dah tak lama dah kita dah boleh start apa semua. Lagi 1 minit je kita boleh start terus. Bang, saya ada isi ke? Adik saya. Patutlah cucu nampak nenek macam sayang Acap kan? Nenek tu aplikasi sebenarnya. Mana dapat Acap? Nak cerita Kang, takut awak terasa. Dia okey macam ni lah.
Masa tu saya bawa isteri saya pergi ke pantai. Dan saya bawa pula anak saya untuk dia main sepak bola apa semua. Dia kan tak erti sepak bola. So saya belilah bola untuk dia, untuk bagi dia sepak-sepak apa semua. Sekali dia sepak, bola tu melayang pergi dekat sebuah tempat kumpulan ni sampah sarak apa semua. So bila bola tu dekat situ, Apik pun panggil lah saya, Daddy. Ya kenapa? Teman nak ambil bola kat mana? Tak payahlah ambil bola, kita beli bola baru je. Alah nak bola yang tu juga. Lepas tu saya pun marah lah. Awak ni apa pula cakap macam tu? Dah budak tu minta tolong teman kan, pergi je lah. So saya pun kira macam takkanlah saya sorang je yang pergi. So saya pun ajak lah saya sekali pergi. Bila saya dah ajak saya sekali pergi apa semua, kita orang tengah cari bola. Dah cari bola apa semua, dah suluh lampu tau. Suluh mana bola. Lepas tu kita ada dengar bunyi suara. Saya pun tanya Sai, suara apa tu? Tak tahu, cuba tengok. Bunyi suara budak menangis. Saya pun tengok. Saya pun nampak ada kasut bola naik. Saya pun buka lah kasut bola naik tu. Saya buka je kasut bola naik tu, jumpa pula ada bayi. So saya pun ambil lah. Nak buat macam mana ni? Kita nak kena hantar dia ni dekat rumah kebajikan. Lepas tu saya lah kata, tak payahlah, daripada hantar kebajikan apa semua, baik kita ambil. Dah lah comel, cute, kepala botak apa semua. Alamak, tak payah, bukan keluar daripada rahim pun. Tak apa, ambil je. Mana tahu dia ni adalah salah satu punca rezeki. Mana kita tahu kan? Itulah. So saya pun tanyalah dia, nak letak nama apa? Memandangkan dia ni kulit gelap apa semua, so kita letak nama Kicap. Kicap tak sesuai nanti bila dah zaman sekolah nanti kena menganjing apa semua. Kalau macam tu Acap. Acap okey. Boleh lah. You betul ni nak dia ni? Ya betul, I nak jaga dia. Okey, sebab dia comel. Apa nama aku pula ni? Apa nama abang nak? Mana dapat nama Baiha? Kok mula. Bapa kecil baby tu muat dalam kasut nat. Alah, bayi yang baru lahir kan standard lah guys. No mood. Okay. So tanpa melengahkan masa dan juga waktu, ayo let's go. Nak tidur awal betul. Baru pukul 9 kot. Baru pukul 9 dah nak tidur dah. Awal lagi. Dah baik sih, saya nak balik ke rumah. Okay, bye bye, hati-hati. Mana dapat nama Apip? Saya letak nama dia sebenarnya nama Syahmi, tapi mak dia lah nak letak sempena nama saya kan, AC A kat depan. So dia nak letak nama Afif. So saya katalah, daripada letak nama Afif, lebih baik letak nama Asif. AC ya teh ya. Rosak. Mana dapat nepat, ini keturunan babi. Sorry about that. Sausage roll, please. How about some of my specialty bread? Baked fresh. Roti dia bergerak-gerak lah guys. No, just a sausage roll, thanks. I insist. Roti dia bergerak-gerak tu. Ui, saya memang takkan beli roti dekat kedai roti. Bergerak-gerak Bamin. Mana dapat nama Ain? Yelah, sebab tu saya kata dia nak letakkan sempena nama saya. Kan AC. Lepas tu Apik. Lepas tu anak buang, nama dia Acap. Lepas tu dapat cucu. Lepas tu Apik pula nak letak sempena nama saya juga. Itu ni yang letak nama Ain. Patutlah Apik hitam, bapak dia Pakistan. Babi. Muka Apik ikut mak dia setan, bukan ikut bapak dia. Kalau ikut bapak dia aku pun tak nak. Oh, Acap, Apik, Ain, AC semua A. Yes, betul. Semua A. Nak makan. Ada masak apa kat rumah? Aku nak main game, bukan nak tengok cerita duk. Rindu seseorang lah main game ni. Siapa pula? You all really like that bread, eh? Satu dia. This is the last of it, so you all better enjoy. Dah sampai rumah, alhamdulillah. AC nak cerita ni, cerita apa? Ceritalah. Wow. Lepas tu? Ui. Swing up.
Okey, kalau apa left click naik. Right click dia menurun. Okey, makan dulu. Makanlah tu setan. Makan dulu. Ya Allah, nak makan pun payah. Makan dulu. Bukan senang nak dapat makanan tau. Bila dah dapat makanan tu hargai. Keluarlah daripada situ. Pergi makan dulu. Susah lah guys game ni. Sumpah saya cakap susah. Lah game ni kawan awak dah tunang. Siapa? Saya ada ramai kawan, so saya tak tahu kawan yang mana satu. Yang mana satu? Siapa yang macam pernah streamer yang Ain kenal main game ni? Siapa? Kan aku dah bayar. Apa lagi nama aku ni? Siapa ya? Alah Ain. Ain mana? Ain yang mana? Sebab dalam ni pun ada Ain. Ikan tu berempat. Kenapa dengan ikan ni berempat? Ain saya, ya sebab tu saya kata Ain kat Rasha. Tahu. Diorang kahwin pula. Diorang tunang ni kan 2 hari bulan. Saya tahu, tapi time tu saya pergi camping dekat Kota Tinggi. Itu yang tak dapat nak join. Kau tak memang join. Tapi itulah nanti setahun yang akan datang baru saya join. Bawa saya isi Abang Zam. Abang Zam memandangkan Abang Zam ni dia rakus. Dia rakus. Lepas tu dia apa kata apa-apa yang ada dia sebat je. So kita bagi Abang Zam tu Piranha. Ni Abang Zam ni hijau ni. Abang Zam ni hijau ni. Yelah nanti kahwin lah join. Ya insyaAllah. Saya mestilah orange. Saya mestilah Nemo. Ya saya. Tapi kahwin nanti dekat mana? Kubang Rusa ke dekat Puchong? Saya yang mana? Awak tu nampak yang patung tu. Sebab apa? Sebab dulu awak dah haka dengan mak awak kan? Padam muka mak kau, dah sumpah kau jadi batu. Padam muka kau. Tak ada apa-apalah. Abang Zam buntal. Betul juga Abang Zam buntal. Ni apa ni? Adikku, halo kakakku. Kubang Rusa dulu isi. Okey baik insyaAllah. Assalamualaikum PC. Hadir. Terima kasih PC. Abang Zam ikan buntal. Tapi ikan buntal wawa lah kan? Nak jadi budak best tak? Budak best apa? Budak JB kan? Tak ada. Aku Nemo. Kau diam tutup mulut. Betul saya yang main ni kan? Sekarang kan 4 sekawan. Hey si. Halo Rizal. Okay. Alah. Yelah dulu kan dia orang berempat. Lepas tu masing-masing dah dah ikut haluan masing-masing. So dia monyok guys. Budak best Mr. Boy H2. Okay. InsyaAllah. Papa nanti Roger. Tu biar titik tanpa koma. Kan betul saya kata. Kan betul. Dia rindu. Sebab dulu dia orang kan ni duduk berempat. Tapi ini macam kehidupan sebenar juga guys. Jujur saya cakap lah, ini ibarat macam kehidupan sebenar juga tau. Sebab apa? Yelah macam dulu kan kita orang berempat. Kita orang akan berempat. Lepas tu saya pula pindah pergi JB. Seorang duduk dekat duduk kat Kelang. Seorang lagi duduk kat Muibah. Seorang lagi duduk kat Negeri Sembilan. Kan dah jauh-jauh. So saya akan buat satu planning untuk bertemu balik. Untuk kita bertemu balik 4 sekawan. Ayo let's go. Belum sempat buat planning nak jumpa 4 sekawan dah meninggal dah guys. Macam mana duk? Baru nak buat planning jumpa balik 4 sekawan apa semua, tahu-tahu dah arwah. Tak sempat apa-apa duk. Okay, easy. Matikan tu. Duk, sorry lah duk. Baru main dah mati. Sabarlah. Permulaan standard lah. Okay. Sabar. Okey. Jangan terbalik. Alamak. Selamat tak pecah. Nampak? Kau main gila. Nampak? Nampak? Tak pecah. Main gila.
Aku dah ini ibarat kita orang berempat. Kita orang berempat dulu adalah manusia tau guys. Tetapi apakah daya kena sumpah. Oh okey. Kena sumpah dengan kawan-kawan sendiri. Itu yang jadi ikan. Dia fikir kita jadi ikan tak boleh hidup. Boleh duk. Okey. Okey. Pelan. Perlahan-lahan. Okey, let's go. Wait. Okey, mantap. Okey, mantap. Permulaan yang cantik, okey? Permulaan yang cantik. Suruhlah manusia apa susah kenapa mengilim macam tu apa. Dan masalahnya kan dah ada apa orang kata pembelian. Kita orang kan dulu duduk berempat. Tapi owner lain-lain beli. Bodoh. Okey. Sabar. I haven't gone to petrol in days. What if another one blows up? Okey. said it was a freak accident. Okey, tak. Malam ni study lagi. Allah, pening. That's worse though, isn't it? That means nobody Okey, blew mantap. up the petrol station. So nak pergi mana ni? Tidak. Susah tu nak kawal dia. Lepas tu nak pergi mana ni? Turun situ. Dia yang suruh aku turun sini tau. Kalau pecah ke muka dia tau. Okey, mantap. Okey, tak pecah. Okey, let's go. Sabar. Ya Allah, susahnya lah nak kawal. Dia betul-betul apa kata kena melawan arus tau. So lepas tu ni nak ke mana? Sebab dia nak kena melawan arus, itu yang susah tu. Geraklah setan. Okey. Nampak. Sabar. Pelan. Okey, let's go. Okey, mantap. Okey, mantap. Let's go. Jangan bagi pusing. Mantap. Okey, let's go. Okey, dia tak boleh bagi berpusing. Kalau berpusing nanti dia hilang kawalan. Okey, mantap. Ya Allah, jauh lagi ke? Please jatuh. Acing kau. Okey. Makin pro. Makin pro guys. Nampak? Gila, makin pro. Dia jangan bagi berpusing. Dia kalau berpusing memang problem. Allah. Told Trisha not to answer his call. Dia tak boleh bagi berpusing tau. Janganlah jatuh duk. He runs the bakery. Okey, mantap. Nowhere. He tried to give bread to my little Robert. Okey. Lepas tu. I just took him in for some cake. Yeah. Major red flags. Kalau lah saya beli ikan kan, ikan saya hilang, saya dah tahu dah dia lari pergi mana. Sebab tu kita kalau boleh nak beli ikan, kita jangan beli seko guys. Beli banyak-banyak. Belah lah kotak ni pun. Alai. Okey. Pelan-pelan. Okey, mantap. Let's go. Makin pro. Jatuhlah, ya Allah. Lambat lagi nak jatuh. Sekejap. Saya dah confuse ni. Saya tak tahu nak pergi mana ni. Serius cakap. Okey, mantap. Halo bang, halo. Okey, lepas tu nak pergi mana siap? Kena ikut wayar tu. Saya takut kalau ikut wayar tu nanti kena renjata elektrik. Itu problem dia. Tapi tengok macam dah nak sampai dah ni. Okey. Kak, bang. Ya Allah, bawa titik. Allahu Akbar.
Bawa kereta tu tengoklah jalan bang. Ada ikan tengah melintas bang. Dulu kat sekolah cikgu tak ajar ke pimpin tangan lebuh lintas jalan apa semua? Pendidikan sivik kot. Haji. Ya Allah. Lari. Cepat. Laju. Ni aku dah mula stres ni. Okey, ini kali. Gentle. Ni kali. Pelan-pelan tengok kereta, tengok pandang kanan, pandang kiri. Okey. Tak okey. Alhamdulillah. Okey. Masuk dalam ni ke? Woi, yo. Nampak? 5 bintang kau tahu tak? Terima kasih. Moga berrezeki. Okay, let's go. Continue. Okay. Ikan Nimus settle. Macam tak settle lagi je. Ya Allah, kena tangkap balik. Subhanallah. Tak parah ke? Standard pukul 11 baru pergi kak. 11 ke 11.30 baru pergi. Tengok kalau dia call, gerak. Kalau dia tak call, cutilah kot. Kemungkinan besar lah. Tapi tengok dia macam sihat. InsyaAllah lah. Awak, terima kasih awak. Moga-moga rezeki. Terima kasih, gemar boh. Macam ni, dia ke follow aku. Lapar. Apa ada makanan kat rumah? Makanan apa ada kat rumah? Cuba beritahu. Makanan apa ada? La ilaha illallah. Tadi ingat ke dah selamat? Ingat ke dah, apa orang kata, dah selamat lah. Ingat ke dia dah bebas? Sekali kena tangkap bah guys. Sekali kena tangkap. Masak Maggi doh, masak Maggi. Ya Allah, apa yang aku rasa murah ada sangat ni. Bang, saya ada kat depan rumah AC. Jemputlah masuk kalau tak malu. Okey. Okey, tapi dulu sini. Baru 2 hari lepas makan Maggi. Asyik-asyik makan Maggi jemu juga kan. Cuba makan benda lain. Ya, ni nak turun kat mana siap? Okey, tilam. Okey, selamat. Cepatlah. Cepat pergi sana. Pergi sana. RM2. Bising sangat ke? Takkan? Okey, mantap. Okey, ada roti. Makan roti dulu. Okey, settle. Lepas tu nak pergi mana? Nak kena tolak tangga ni jatuh ke? Sudahlah tu. Ya Allah, susahnya guys nak kawal dia. Geraklah. Ya Allah, subhanallah. Penillah dia pusing-pusing. Iya. Rata-rata yang main game ni kan, semua lepas habis main game ni kan, pergi hospital terus. Tidak. Okey, mantap. Turun mana? Assalamualaikum. Assistant saya dah dapat Moonstone. Alhamdulillah, tahniah. Moonstone tu binatang apa? Nama geng tu apa bang? I am Fish. Susah. Dia punya nak kawan ni susah. Dia punya nak kawan tu struggle gila duk. Kan aku dah kata struggle gila. Betul-betul struggle. Betul-betul struggle. Kalau korang ada apa kata darah tinggi ke, tekanan darah ke apa kan, tak payah duk main game ni. Gentle saya cakap.
bekas pecah saya je. Tak apa. Okey. Okey, pelan. Ui, ni yang susah ni. Okey, tunggu. Bukan. Belum. Turun dulu. Okey, turun dulu. Okey, baru ke belakang. Ya Allah. Okey, mantap. Ya Allah, ingat ke senang. Saya pernah main sampai pening kepala. Pernah kan main? Pecah. Lepas tu? Kaira, awak pernah main kan? Ni nak pergi mana siap? Kaira ni nak pergi mana duk? Ada jalan tak? Oh, ada. Okey, mantap. Terima kasih, Kaira. Ini betul-betul pening ni, Mat. Ni kat mana? Dekat longkang lah, guys. Lepas tu nak pergi mana? Tira, ni jalan nak pergi mana duk? Zas. Tira, saya tak tahu ni. Saya pakai jalan je ni. Ya Allah, dah masuk dalam kap pula dah. Ya Allah, boleh lemas. Engkau masuk kepala kau dalam kap tu tau. Saya pernah main sampai pening kepala. Masalahnya awak main sampai mana? Tunjuklah saya jalan. Zas. Dia jangan masuk jangan bagi kepala ni masuk dalam kap je. Kalau masuk dalam kap memang Okey. Dah jumpa jalan. Masuklah dalam tu. Kau tengok, suntik bukan main besar. Apa besar bas kau tahu tak? Boleh muat. Ikan yang kecil je tak boleh muat. Sumpahlah. Lepas tu nak pergi mana siap? Kasih faham sih. Ya Allah, aku nak masuk mana ni? Nak masuk mana? Apalah nasib orang ketiga. Saya nak masuk mana duk? Tak boleh masuk. Tak boleh masuk dekat situ isi. Memang aku tahu dekat situ. Situ tu mana? Tak boleh masuk, guys. Nampak? Tak boleh masuk tu. Kau tengok, suntik besar bas boleh masuk dalam ni. Ikan kecil ni tak boleh masuk. Kau rasa? Betul-betul uji kau tahu tak? Dekat situ. Dah sangkut pula. Oh. Ya Allah, jap, sabar. Saya rasa nak keterjun sebelah kot. Nampak? Itu orang bijak, kau tahu tak? Kita ni walaupun tak ada pelajaran SPM apa semua, tapi kita kena bijak dalam kehidupan. Dalam gaming. Ini pun kehidupan juga ni tau. Jalan untuk kita keluar daripada tempat longkang ni tau. Tu apalah. Dah ni ke mana pula? Ini tak boleh keluar.
Hmm. Dah masuk dalam mok pula. Bang, cepat lalu bang. Halo bang, Assalamualaikum. Jangan ingat parah tau bang. Jangan ingat parah je boleh gerak-gerak. Main bucket? Tak ada. Abang, saya pinjam bang. Saya pinjam. Geraklah. Ya Allah, gerak. What is... Gerak. Jangan bagi dia bakar dia. Jangan. Gerak je. Gerak. Dia cari. Allah, apa yang kelembak ni tu? Hey! Kalau aku jadi dia, aku dah lari pergi tangkap dah tak bakul ni. Dia punya apa berlari tu bapak lembak nak mampu. Kita tak. Sorry. Salah. Okey. Fine, salah saya. Jenda. Mana? Nak bawa pergi mana ni guys? My bucket! Nak bawa pergi mana? Nak pergi mana duk? Astagfirullahalazim. Cepatlah. Please, slow down a little. Dah sangkut pula. Why was a fish in my bucket? Saya rasa nak kena ikut track lah. Saya rasa memang nak kena ikut track. Dia tak boleh ikut jalan ni. Kita nak kena ikut track. Sekejap. Sekali lagi. Bang, gerak lu papro je. My bucket! Sudah-sudahlah dengan bucket kau tu. Geraklah. Apa yang kelembab sangat ni? Gerak je tu. Gerak. Ya Allah, What susah is- betul nak kawal dia ni. Why was a fish in my bucket? Kau terajangnya aku? Habis tu nak pergi mana siap? Aduh, hai. Habis tu nak pergi mana? Sekejap. Hey! Saya rasa betul dah ni, jalan terus ni. Saya rasa betul dah ni, jalan terus. Potong betul lah batu-batu ni. Please, slow down a little. Kepala otak aku pula yang pening ni, kau tahu tak? Please, don't make me run. Ya Allah, ya Tuhan ku, astagfirullahalazim. Nak bawa pergi mana? Sekali lagi. Ya. My bucket! Sudahlah dengan bucket awak tu. What's in there? Ya Allah. Please, slow down a little. Sebab tu saya kata kalau baku dia dah melawan arah susah nak kawal. Hey! Kau tengok. Oh tu. Sana. Cepat. Jangan lalu dekat batu. Ya Allah. What is... fish? Allazi la ilaha illallah. Memang sampai sudah kat sini lah ya. My bucket! Saya dah tahu. Nak kawal ikan ni yang susah ni. Ya. Mana tadi? Atas tu. My bucket! Diamlah batik kau. Tak hilang pun lah. Alah. My bucket! Ya Allah, susahnya, subhanallah.
Sikit lagi. Sikit lagi duk. Bukan kat situ rupanya. What? Sabar bang. Bang, tolonglah bang. Sabar kejap je bang. Bang, sumpah bang. Kejap je sabar. Kejap je bang. Tolonglah bang. Please, slow down a little. I'm so confused right now. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Habis aku nak bawa bakul ni pergi mana tu? Aduh, aku jing juga kepala otak aku ni. Please, don't make me run. Sabar. Hai adikku yang putih. Halo. Why was a fish in my Sabarlah, aku tak bucket? gerak lagi tu. Zim. Kena bawa pergi mana? Itu yang saya tak faham tu. My bucket. Dia pening guys. I'm so Pening. Sumpah confused saya. right now. Sumpah lah. Tak apa, sekali lagi. Sabar jap. Come back. Okey, laju. Nak kena buat pergi mana pun saya tak tahu sekarang ni tau. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, astagfirullahalazim. Tak payah lalu dekat batu. What are you? Gerak. Sempat. Okey, sempat. Fish. Ish, geram pula aku. Ya Allah, astagfirullahalazim. Hey. Saya nak kena elak daripada batu-batu ni. Dia semak betul lah batu-batu ni. Batu-batu tu semak kau tahu tak? Okey, laju. Naiklah atas tu, ya Allah, kenapa melering ke kanan pula? Cuma tak DP kita. What are you? DP, kejap. Sabar. Kau tengok. My bucket. Cepatlah. Okey, depan tu. Depan tu je. Dia tak jauh dah. Please, Cepat tu. don't make me run. Cepat. Sikit lagi. Okey, let's go. Okey, mantap. Okey, mantap. My bucket. Kau nampak? Apabila kita bersabar, kita usaha akan berjaya juga. Kau nampak tak? Usaha tangga kejayaan. Sekejap, tengok DP abang. Anjas. Asal nampak tinggi? Asal saya nampak pendek? Ni sumpah lah, dia sampai level berapa siap? Dia sampai level berapa duk? Weh, barai kat ni. Tengok lah, kita cuba apa? Cuba setakat yang mampu je lah Kalau dah barai apa semua, kita sambung part tu. Kalau dah barai sangat, kita sambung part tu. Cuma tu ikan tu macam muka isi kan. Sama lah bang. Saja nak bagi tahu. Malas. Dah ni dekat mana pula? Okey. Saya tak tahu kali ni nak pergi ke mana. My poor bucket. Sudahlah dengan bakul kau tu. Bakul mok je pun. Beli kedai je lah, DIY murah. Apa yang beria sangat dia ni? Geram pula aku. My bucket. Oh, okey. Okey, mantap. Oh, betul lah guys.
Betul. Aku ingat ke salah? Sabar doh. Saya ingat ke salah? Okay, let's go. Okay, ini macam seru. Ini macam jente gua cakap seru gila. Dia nak kawal ikan senang. Nak kawal apa? Ya Allah, dah kenapa? Dah masuk dalam balang ni pula. Wih, ada kawan. Ada kawan. Pakcik tu tak puas hati lagi tu. Sabar. Duk. Okey, lepas tu nak pergi mana siap? Sekejap. Kau ni mudah sangat buat kerja, tolonglah sekali. Awak pun nak bebas juga kan? Alamak, dia pun nak bebas tapi buat dang. Kat mana pula aku nak pergi ni? Aku nak pergi mana duk? Sumpah saya tak tahu nak pergi mana. Jente cakap. Sumpah saya tak tahu nak pergi mana. Sekejap, cuba kita tengok pusing-pusing dulu dah rumah ni ada apa. Usahalah kau. Terima kasih dok atas kata-kata semangat anda. Boleh tak terus buka je pintu? Weh, kalau ikan ni boleh buka pintu kan, sumpah saya cakap saya nak beli ikan mas. Geraklah ke sana, ya Allah. Awak ni pun tak boleh tu. Dia mesti dalam dapur ni. Demi 4 sekawan. Dia mesti apa-apa kaitan dalam ni. Okey. Dah aku pula yang sangkut. Sesyan, mesti ada apa-apa dalam dapur ni. Kalau tak ada sebabnya. Sekejap. Haish. Masalah nak kawal balang ni yang susah tu. Macam kawal ikan tak ada senang lagi. Cari. Okey, mantap. Okey, sana. Farah masuk rumah agak izin. Ya, udah minta izin. Okey. Ya Allah, mati. Wih, krem siap tangan. Sekejap, slow. Slow je. Okey, mantap. Tak. Sabar. Okey, slow. Slow. Okey, mantap. Okey, slow. Okey, mantap. Okey, mantap. Belakang balik. Belakang, ke tepi. Ke atas. Okey, gerak. Tepi. Ya Allah, dia ni sumpah beban gila tu. Sumpah aku cakap. Sumpah orang yang ikut saya sekali ni kan, sumpah beban gila tu. Saya rasa kan baik tak payah ada ikan ni. Buat semak ke. Tapi untung dekat dia juga tau. Dapat bebas. Astaghfirullahalazim. Sikit lagi tu Mama isi. Aduh. Okey.
Okay, pelan. Okay, pelan. Pelan. Ya Allah, subhanallah. Apa yang kata kau tak faham bahasa ni? Okay, slow. Okay, gerak. Sana. Ujung. Ya Allah. Okay, mantap. Lepas tu nak pergi mana? Mana petunjuk dia? Mana? Ya Allah, subhanallah. Sumpah aku cakap kalau aku jumpa kereta tu aku balikkan tu. Sumpah. Kau ingat senang ke? Okey, selamat. Nak pergi mana? Mampus. Ya Allah, cubalah bang bawa kereta tu pandang bawah bang. Pandang bawah bang nak bawa kereta tu bang. Tak salah pun bawa kereta. Aduh. Saya rasa kena straight lah kan. Ya Allah, subhanallah. Sabar dulu Mama Isi. Okay, let's go. Sikit lagi. Okay, mantap. Tinggal je tu member yang ni. Serabut aku. Okay, lepas tu Bukan sana. Patah balik. Okay, nampak laut. Okay, mantap. Let's go. Pam. Nak kawal pun susah tu. Bismillah. Janganlah slow. Kenapa tiba-tiba slow? Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Mampus kat situ duduk situ diam. Segabut. Sekarang ni nak pergi mana? Anak kau lah, kenapa? Dia anak siapa tu? Gaduh. Ya Allah, nak pergi mana ni Mama Isi? Function juga. Apa ni? Tak, ikan ni tak tahu nak pergi mana. Sama juga. Sama, tetap dalam kolam. Sama, tetap dalam kolam. Aduh, masalahnya nak pergi mana? Mana ada lubang siap. Tak ada lubang, buang je lah. Janganlah, ikan ni tujuan dia nak pergi ni, jumpa kawan-kawan dia, nak jumpa teman-teman dia semula, nak buat reunion. Tapi masalahnya mana ada lubang duk. Sekejap, cuba naik dulu. Aduh, macam mana ni lah. Saya tak tahu ni nak buat apa. Tak ada ruang tu. Kena masuk dalam lubang-lubang ni lah. Sekejap, cuba masuk dulu. Makin lama makin susah. Makin lama makin tak tahu dia punya solution.
Ya Allah. Isi makan dulu. Crashed for the day. Ikut darat je lah. Dah. See the Wild Out Bridge. I live over in Yellington. I've been meaning to go to Yellington Market for ages. Wih, I ini used lagi to have susah doh. Have a Ini lagi fruit susah thing. doh. Oh yeah, I saw Doris eating one the other day. It has this huge stone inside it. okay. It'll never catch on. Talk about choking hazard. Ini sumpah saya cakap lagi susah. Kau tengok. Astaghfirullahalazim. Ini lagi susah weh. Assalamualaikum, kau salam. Ya, apa? Apa yang susah sangat ni? Nak kawan ni, ya Allah. Okay, maintain. Ya Allah subhanallah. Pergi kedai membeli ketuk. Assalamualaikum. Buat filem, director Datuk Yusuf Aslam. Waalaikumsalam. Sekejap, habis tu saya nak ke mana ni? Duk pusing-pusing tempat sama je ni. Ya Allah, susah tu guys. Susah nak kawal dia ni. Astaghfirullahalazim. Betul-betul mencabar ni. Ini betul-betul mengundang ni. Susah tu, sumpah aku cakap. Bukan pergi sana. Ya Allah, baik. Dulu bateri tak habis. Okey, baik. Hati-hati. Masalahnya saya nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni, Dok? Yep. The Wildar River goes way up onto the moors. Kak, hati-hati Kak. Tengok bawah Kak. Kan sekejap lagi terperanjat Kak. Hati-hati tengok bawah. Nanti kan terperanjat. Ya Allah, susah mat. Allah, nak pergi ke situ. Pergi kedai membeli beras. Makan lu isi. La ilaha illallah. Okey. Mantap. Sabar. Alah. Okey, mantap. Okey, pusing dulu. Pusing dulu. Okey, gerak. Okey, gerak pelan-pelan. Ini susah. Ini sumpah cakap susah gila. Okey. Okey, mantap. Let's go. Sabar. Penghujung dah tu. Dekat penghujung dah tu. Ya Allah subhanallah. Okey. Ya Allah. Okey. Kenapa pusing? Suka hati, Dok. Suka hati lah. Okey. Subhanallah. Cepatlah. Ya Allah. Okey, gerak pelan-pelan. Bagi straight. Bukan belok. Straight Muhammad. Muhammad straight Muhammad. Patutlah ikan. Tak pernah basuh punya. Okey.
Sengit tu. Sengit. Bukan, awas sangat. Ya Allah, seterusnya aku. Okey, sabar. Okey. Subhanallah. Aku ingat aku. Sabar. Sabar. Ui, ya Allah. Alhamdulillah. Ui, sumpah. Okey, pelan. Okey. Wih, sumpah lengus siap tangan aku. Jari saya dah betul-betul dah lengur dah ni guys. Ya Allah, dah pecah pula dah papannya dekat situ. Apa gayanya macam tu? Ish. Stres aku. Sabar tu. Saya tak stres tau, saya pening kepala. Kepala saya pening. Muhammad. Lagi 20 minit kita jawah. Lagi 20 minit jawah. Kita sambung part 2 pula. Okay guys. Lagi 20 minit kita jawah, sambung part 2. Tak boleh dok. Kita sambung part 2 lah ya. Tapi tengoklah, bukan besok, bukan lusa, InsyaAllah. Saya yang main ni kan jadi pening tau tak? Dia jadi pening. Muhammad. Macam mana gayanya? Macam mana gayanya nak pergi ke situ? Macam mana gayanya nak pergi ke situ? Bismillah. Okey. Jangan bagi. Dah tegak pula dah. Okey. Ya Allah, sumpah tak terkawal. Dah kenapa nama dah kenapa ada Muhammad, nama dia Muhammad. Saya namakan apa haiwan peliharaan saya semua nama nama orang guys. Ya Allah, subah. Sikit lagi. Dekat sikit lagi. Okey. Nampak tak main gila? Kau ada? Jangan laju. Muhammad. Bawa muncak Muhammad. Sabar Muhammad. Muhammad. Bawa istighfar Muhammad. Lagak. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dah ada kotak pula dah dekat sini. Menyemak betul lah. Tapi botol pun macam nak pecah dia tu. Botol ni boleh pecah ke? Ya Allah, susah Riang. Sumpah cakap. Susah. Dah kenapa pusing ke situ pula? Okey.
Okey, terus je. Tolak je. Straight je Muhammad. Straight je. AC exam aku PK22 MT12 mata. Mana satu ni? Okey. Ni habis ni kita gerak Saya pun macam tak bermaya je ni. Dia lengan jari guys. Lengan jari. Banyak-banyak game inilah game yang first time lah saya main yang betul-betul dia kena pressure sikit keyboard. Pusing. Okey. Tegak je Muhammad. Subhanallah. Okey, mantap. Mana mantapnya? Itu bukan jalan keluar. Ya Allah, subhanallah. Dia macam nak keluar je daripada game tu. Sumpah cakap. Nak keluar nak end live. Astaghfirullahalazim. Bila live lagi besok? Muhammad. Okey, sabar. Sabar. Okey, langsung. Terus. Tegak je. Tegak je. Tolonglah habislah cepat tu. Sumpahlah dekat sini. Dia susah sebab mouse yang kena kawal dia punya tu. Dia punya selek belok. Sabar. Bawa petendang. Kau tu bukan roda. Aduh. Subhanallah. Menyampa aku dengan nama tu. Habis tu Fatimah. Takkanlah Fatimah. Lepas tu, ya Allah, mana jalan dia tu? Sumpahlah, mana jalan dia? Tawakal je lah. Saya rasa jalan dia yang tak ada kat belakang tu. Sakitnya jari aku. Jari saya dah sakit guys. Last aku. Jalan dia mesti yang ni. Ya Allah. Saya sedap sikit. Saya sedap sikit macam saya. Apa yang sedap? Faris, apa yang sedap? Saya nak habiskan ni je. Habiskan ni dah caw lah. Sumpah saya cakap habis ni saya dah caw lah. Saya nak caw lah. Tak boleh tu. Penat gila weh. Boleh kering jari ni.
Mak, mana satu di... Mana satu jalan tu? Eh, eh, eh. Sekejap, cepat. Nampak tak? Main gila. Ish. Susah Mat nak kawal dia. Susah. Nur Syamini tu nama awet aku. Ya. Tengah dah wik. Macam kita masih single-mingle. Single-single pun serabut juga dengan ikan ni, tahu tak? Okey. Bawa lah elok-elok ikan weh. Adanya aku masak 3 rasa juga engkau ni Kang. Oh, selamat. Selamat acik dia mana satu jalannya? Lepas nak kemas. Yes. Finally. Okey, alhamdulillah. Cukup lah tu kan. Ai. Oi, memang ngangam. Ngangam soy, maman soy. Memang ngangam. Ai. Dah jumpa ke? Oh, rindu. Janganlah cakap dia pula nyap. Bye, nak main ML lah. Okay, bye-bye. Saya pun dah nak end dah ni. Saya pun dah nak end dah. Nak gerak lah. Wah, GG. Finally tau. Finally. Siapa kata orang yang panas barang tak boleh main game macam ni. Bila panas barang main game macam ni, dia akan apa kata? Cepat menyerah. Tapi saya tidak. Ada ikan lain juga doh. Aku ingat ke dah habis. Ni ikan piranha. Ni ikan buntal. Bolehlah kita buat part 2 lah pula. Bolehlah guys. Kita buat part 2. Oh, save mana? Boleh lah kita buat apa part 2. Part 2 je tengoklah bila. Tengoklah part 2 bila. Besok saya nak main game lain. Malam saya nak main game lain. So apa-apa pun, thank you so much. Sesungguhnya tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Sikit yang korang bagi, banyak korang dapat. Banyak korang dapat, berganda-ganda lagi yang korang akan dapat. Aku tengok game aku banyak mana. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ada 31 game aku. Aku baru main 2 game je tau. Emang kenapa tak jadi mood lagi? Sebab dia bilang akaun yang tu dah ni, tak boleh apa, kena distrik. So saya pun buang lah buat semak. Alamak, 5 minit lagi lah guys. 5 minit lagi lah. 5 minit lagi. Okay, see. Sekejap. Oi, yo.
Aku cakap tak boleh kejap habis lagu ni. Sekejap. Alhamdulillah. Saya nak kena beli lighting lagi tak cukup lighting lah. Masalah bilik saya ni okey je lighting kan kalau video call. Tapi kalau untuk buat live dia tak cukup lighting. Sebab apa? Satu saya pakai green screen. So green screen ni dia makan banyak tau. Macam tu cakap. Dia datang bawa sinar baru janji takkan. Kejap lagi lagu cakap tak ya? Sekejap. Tapi tiap kali dia mendekat ada takut yang semangat isi kalau aku sudah tak nonton isi lagi. Tak apa insyaAllah. Kenapa? Kenapa bilang begitu? Awak kan adik saya. Jahat macam mana pun awak, nakal macam mana pun awak, saya tetap sayang dekat awak. Okay? Walaupun kita tak ada pertalian darah, tapi cara awak layan dekat saya tu macam adik saya tau. Awak dengan saya bukan sehari dua, Zal. Awak dengan saya setahun dah, Zal. Sama juga dengan Acap. Anjay, kelas apa? Sebab saya jahat. Dalam sebuah keluarga akan ada orang yang pandai dalam pelajaran, akan ada orang yang gagal dalam pelajaran, akan ada orang yang baik dalam keluarga, dan akan ada orang yang paling jahat sekali dalam keluarga. Nakal lah. Tapi nak tak nak kena terima juga. Sebab apa? Nama pun keluarga, adik-beradik, pertalian darah. Baik buruk dia tetap adik kita. Baik buruk dia tetap kakak kita. Baik buruk dia tetap abang kita. Baik buruk dia tetap family kita. Dia tetap ahli keluarga kita. Tahun depan saya sudah tak nonton lagi. Maaf ya. Tapi it's okay. Dia macam ni lah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan kalau boleh, perpisahan itulah yang saya tidak inginkan. Walau jauh macam mana pun sekali kita ada chat DM, kita ada chat TT, kita ada chat Wasabi, kita ada Instagram. Kontak je dekat mana-mana. Kalau rasa-rasa macam bosan apa semua, call lah, untuk mengeratkan lagi silaturahim. Okay? Untuk mencinta tanpa curiga, walau perlahan sembuhkan luka. So 1 minit lagi saya akan end. So jumpa korang pada besok petang. Tengok sama ada pukul 4 ke pukul 5. Tengok tengok keadaan. Tengok saya bangun pukul apa. Okay? Saya tak bisa beri apa-apa kat isteri. Tak apa, it's okay. Awak bagi saya doa pun dah okay dah. Doa semoga saya sihat walafiat, bahagia dunia akhirat. Yang penting ni, doa yang paling saya nak sekali, doa saya supaya rajin solat. Itu je. Sebab sejak kebelakangan ni saya dah dah mula dah mula tinggal. Bukanlah mula tinggal apa semua. Kira macam bila saya teringat je baru saya buat. Contohnya macam asar. Lepas tu subuh memang tak lari lah, sebab kita pun tidur pukul 7 kan, 7 ke 8. Ini macam tu lah. Betul. So apa-apa pun guys, kita jumpa korang pada besok petang pula. Okay? Jumpa korang besok petang. Tahu. So saya akhiri lah pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah stop isap dah, alhamdulillah. Jika ada tak jadi, besok besok. Okay? Tahu. Bye bye. Love you. Love you all. Dalam diam ku tahu segalanya milikmu. Setiap rezeki datang darimu. Bye bye. Love you. Takkan lupa bila senang di tangan.